A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran secara langsung di Masjid Putra, Wilayah Persekutuan Putrajaya bagi siaran langsung solat Jumaat edisi 7 Ogos 2026 bersama dengan 23 Safar 1448 Hijri. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Jumaat, penghulu segala hari kepada anda semua di mana sahaja anda berada. Saya mendoakan agar anda semua dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga yang tersayang serta dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Saya Muhammad Amrin Razikin bin Abdul Razak, pengacara anda pada hari ini, bersama dengan anda juga pada hari ini penerbit Puan Rosmawati binti Abdul Rahman, kru-kru produksi siaran langsung solat Jumaat dan jurubahasa isyarat pada hari ini iaitu Encik Muhammad Hakim bin Azhari. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan ini sama-sama kita melazimi membasahi lidah kita dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran kita terhadap segala nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala selama ini. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebagai makluman masuk waktu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada hari ini adalah tepat pada jam 1.22 tengah hari. Manakala tajuk khutbah kita pada hari ini merupakan tajuk yang amat rapat dengan diri kita sekalian, iaitu harta ujian atau bekalan, yang bakal disampaikan oleh Imam Besar Masjid Putra, perangkap imam dan khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa bin Rozali, manakala muazzin yang bertugas pada hari ini adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdi bin Abdul Kadir. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi mendapat gambaran berkaitan dengan isi khutbah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengalu-alukan kehadiran Imam Besar Masjid Putra, iaitu Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa bin Rozali. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah doktor, tak kurang saya katakan penampilan doktor pada hari ini penuh dengan karisma dan wibawa untuk menyampaikan satu tajuk khutbah kepada jemaah yang hadir pada hari ini, iaitu tajuk khutbah harta, ujian atau bekalan. Jadi doktor, boleh doktor ceritakan sedikit berkaitan intipati khutbah pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita hari ini khutbah iaitu harta, ujian atau bekalan. Intipatinya iaitulah harta itu adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu kita mesti memastikan ia daripada sumber yang halal dan juga ke mana ia dibelanjakan, hendaklah kita sentiasa mengawasinya dalam kehidupan kita. Begitu juga intipati khutbah kita hari ini adalah infak itu ialah tanda iman seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala perlakuan jenayah, manakala rasuah dan penyalahgunaan harta adalah merupakan tanda harta yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang termasuk juga dalam intipati khutbah kita hari ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk memelihara harta kita dan menjadikan dia sebagai bekalan untuk kita ke akhirat kelak nanti. Baik, terima kasih doktor atas pencerahan yang baik bagi soalan pertama tadi. Saya tertarik dengan kata-kata doktor tadi mengatakan infak merupakan tanda keimanan seorang. Boleh doktor ceritakan sedikit berkaitan dengan tanda atau isyarat bahawa harta seorang yang peroleh itu membawa kebaikan kepada dirinya atau membawa kemusnahan kepada dirinya? Tanda-tanda harta itu memberikan kebaikan kepada seseorang apabila harta itu sendiri memudahkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia sudi berkongsi harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan masyarakat, dan manakala tanda-tanda seseorang itu hartanya tidak membawa dia kepada kebaikan, di mana dia bakhil dalam menjaga harta dia, dia tidak suka berkongsi harta dia kepada masyarakat yang memerlukan, dan dalam masa sama dia menyusahkan pula masyarakat dengan apa yang dia peroleh tersebut. Masya Allah.
Penangan doktor cukup memberi muhasabah kepada diri kita yang mendengarnya. Baik, bagi soalan yang terakhir ni doktor, apakah cara untuk kita menyemai sikap suka berinfak dan bersedekah kepada semua lapisan masyarakat? Yang penting dalam kehidupan kita adalah kita mesti mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikhlaskan diri kepada Khalik kita, pencipta kita, dan seterusnya kita dalam kita menyemai budaya infak dalam kehidupan kita, kita mestilah bermula dengan secara kecil-kecil infak itu. Kemudian sekiranya kita ada kelapangan, kita berinfak lebih sedikit daripada apa yang kecil tersebut, dan dalam masa sama kita istiqamah dalam kita punya infak tersebut, dan juga kita sentiasa hidup bersama dalam galangan golongan-golongan yang susah dan membantu mereka. Alhamdulillah, satu penerangan yang cukup baik daripada doktor. Terima kasih doktor atas pencerahan yang sangat baik. Jadi sekarang ini kita memberi ruang dan peluang pada doktor untuk bersedia menyampaikan khutbah sebentar lagi. Semoga kita berjumpa lagi doktor, insya-Allah. Terima kasih banyak. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk khutbah kita pada hari ini, harta, ujian atau bekalan, merupakan satu tajuk yang amat berkait rapat dengan kehidupan kita seharian. Sudah pastinya kita sepatutnya sebagai Muslim yang sejati memberi kefahaman, mendalami maksud sebenar khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua dan menjadikan kita seorang Muslim yang berkualiti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di Jumaat yang penuh barakah ini, sama-sama kita mengingatkan diri kita semua untuk melipat gandakan amal kebaikan kita. Baiklah, kita ke Dewan Solat Utama Masjid bagi mendengar laungan azan yang pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi azan yang dikumandangkan oleh muazin yang bertugas menandakan masuknya waktu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Hari Jumaat bukan sekadar hari untuk menunaikan solat berjemaah, bahkan ia adalah hari muhasabah, hari untuk memperbarui keimanan dan menginsafi kembali tujuan sebenar kehidupan di dunia yang sementara ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tajuk khutbah pada hari ini adalah harta, ujian atau bekalan. Satu tajuk yang amat berkait rapat dengan kehidupan kita seharian yang sentiasa bermandikan peluh bagi mencari rezeki. Setiap hari kita keluar mencari rezeki. Ada yang memulakan tugas awal pagi, ada yang berniaga, bertani, menguruskan perniagaan, mengajar, merawat pesakit dan menyumbang tenaga dalam pelbagai bidang. Semua usaha ini merupakan ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas dan berpandukan syariat Islam. Namun, di sebalik kesibukan mencari rezeki, setiap insan perlu bermuhasabah tentang matlamat sebenar mengumpulkan harta. Harta bukanlah matlamat utama dalam kehidupan. Sebaliknya merupakan amanah yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diurus dan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi memperoleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jika kita melihat dalam ayat Al-Quran ada menyebutkan bahawa infak itu adalah seperti menyemai benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, yang mana tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Demikianlah perumpamaan infak yang melipat gandakan amal kebaikan seseorang. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah tidak pernah hilang sama sekali. Sebaliknya, ia menjadi simpanan dan pelaburan yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap wang ringgit yang dihulurkan dengan penuh keikhlasan dan dipelihara, diberkati dan digandakan ganjaran mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti benih yang memerlukan masa untuk bercambah sebelum menghasilkan tuaian. Demikian jugalah setiap amal dan infak. Ganjarannya mungkin tidak sentiasa kelihatan serta-merta di dunia. Namun, Allah telah menjanjikan balasan yang jauh lebih besar, sama dalam bentuk keberkatan rezeki di dunia maupun sebagai bekalan yang berkekalan di akhirat. Namun demikian, dalam masa yang sama, harta juga boleh membawa kemusnahan jika harta tersebut mula menguasai hati sanubari. Apabila kekayaan menjadi ukuran dan matlamat utama semata-mata
maka manusia mula menghalalkan pelbagai cara bagi mencapai maksud tersebut sehingga sanggup melakukan penipuan, rasuah, salah guna kuasa, skam hingga kedai akaun. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita ke Dewan Solat Utama bagi mendengar laungan azan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita dikurniakan hati yang sentiasa tunduk kepadanya, rezeki yang halal lagi diberkati, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan pada hari akhirat. Pada hari yang mulia ini,
Mimbar mengajak sidang jemaah sekalian menghayati khutbah yang bertajuk Harta, Ujian atau Bekalan. Setiap hari kita keluar mencari rezeki. Kita bekerja, berniaga dan berusaha untuk menyara kehidupan. Namun pernahkah kita bertanya, adakah harta yang kita kumpulkan benar-benar menjadi milik kita? Atau sebenarnya yang menjadi milik kita hanyalah harta yang telah kita bawa sebagai bekalan menuju akhirat? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW amara an tudbaha syatan fayaqsimaha bainal jiran. Qala fadhabahtuha faqasamtuha bainal jiran wa rafa'tu dhira ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahabba asy-syati ilaihi dhira. Falamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat Aisyah ma baqiya indana illa adh-dhira. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullaha baqiya illa adh-dhira. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seekor kambing disembelih dan dibahagikan kepada jiran-jiran. Abu Hurairah berkata, maka saya pun menyembelihnya dan membahagikannya kepada jiran-jiran. Kemudian saya menyimpan bahagian bahu untuk Nabi. Bahagian kambing yang paling disukai oleh baginda adalah bahagian bahu. Apabila Nabi SAW datang, Aisyah berkata, tidak ada yang tertinggal pada kita melainkan bahagian bahu itu. Baginda bersabda, semuanya telah kekal pada kita kecuali bahagian bahu tersebut. Hadis ini mengajar kita bahawa ukuran untung dan rugi di sisi Allah tidak sama dengan ukuran manusia. Pada pandangan manusia, harta yang diberi seolah-olah semakin berkurang. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang sebenarnya kekal menjadi milik kita. Adapun harta yang hanya disimpan, suatu hari nanti pasti akan ditinggalkan, sama ada kepada waris atau menjadi rebutan orang lain. Oleh itu, janganlah kita menangguhkan amalan infak. Kerana harta yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala bukanlah yang berada di tangan, tetapi yang telah kita serahkan di jalannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, harta ialah amanah, bukan hak mutlak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 7 yang dibacakan khatib di awal tadi bermaksud, berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan harta pada jalan Allah, mereka beroleh pahala yang besar. Allah tidak mengatakan apa yang kami berikan, tetapi Allah menggunakan perkataan mustakhlafin yang bermaksud pemegang amanah. Inilah tasawur Islam terhadap harta. Kita bukan pemilik, tetapi kita hanyalah penjaga. Hari ini harta berada di tangan kita, esok ia berada di tangan orang lain. Maka jangan sombong dengan sesuatu yang hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, harta yang diberi tidak pernah hilang. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Sabah ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkannya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Perhatikan pada perkataan ma yang membawa makna apa sahaja. Allah tidak mensyaratkan banyak atau sedikit. Bahkan Allah melihat keikhlasan hati pada pemberian yang diberikan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai.
Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Mengapa Allah memilih memberikan perumpamaan infak itu seperti sebiji benih, bukan emas atau permata? Kerana benih perlu ditanam terlebih dahulu. Apabila ia ditanam, seolah-olah hilang daripada tangan pemiliknya. Namun daripada sesuatu yang kehilatan hilang itulah Allah menumbuhkan hasil yang berlipat ganda. Begitulah juga dengan infak. Apa yang keluar daripada tangan seorang mukmin tidak pernah hilang. Ia sedang disimpan dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benih perlu ditanam terlebih dahulu sebelum menghasilkan tuaian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, harta bukanlah musuh manusia. Yang menjadi musuh ialah apabila harta menguasai hati. Apabila harta menjadi ukuran segala-galanya, manusia mula menghalalkan apa yang diharamkan. Demi wang, ada yang sanggup menipu. Demi keuntungan, ada yang mengkhianati amanah. Demi kekayaan yang segera, ada yang menerima rasuah, terlibat dengan skam, menjadi keldai akaun dan melakukan pelbagai bentuk jenayah kewangan. Pada hari ini, negara sedang berhadapan dengan pelbagai bentuk jenayah kewangan seperti penipuan dalam talian, keldai akaun, pengubahan wang haram, rasuah dan penyalahgunaan amanah. Justru pelbagai usaha telah digerakkan oleh kerajaan melalui Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) bersama agensi-agensi penguatkuasa bagi memperkukuh pencegahan dan membanteras jenayah kewangan secara bersepadu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar juga ingin mengingatkan bahawa memelihara amanah dalam mengurus harta umat Islam bukan sekadar tuntutan undang-undang, bahkan merupakan tuntutan syariat yang termasuk dalam maqasid syariah untuk menjaga harta, hifzul mal. Islam menolak sama sekali segala bentuk rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa, penipuan dan pemalsuan, kerana perbuatan tersebut bukan sahaja menyebabkan kerugian kewangan, bahkan lebih besar daripada itu, ia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipertanggungjawabkan menjaga kepentingan umat. Apabila kita meneliti sejarah Khulafa Ar-Rashidin, mereka merupakan pemimpin yang sangat tegas dalam mempertahankan amanah dan membanteras segala bentuk penyelewengan. Mereka memahami bahawa kekuatan sesebuah institusi tidak terletak pada besarnya aset yang dimiliki, tetapi pada integriti, ketelusan dan keadilan dalam pengurusannya. Sebab itu, setiap bentuk penyalahgunaan amanah mesti diperbetulkan, manakala setiap usaha pemulihan hendaklah disokong demi mengembalikan keyakinan masyarakat. Lebih-lebih lagi, dana yang diamanahkan kepada institusi kewangan dan ekonomi umat seperti tabung haji, felda dan lain-lain bukanlah milik individu tertentu, tetapi merupakan simpanan dan titik peluh jutaan pendeposit daripada pelbagai lapisan masyarakat seperti petani, nelayan, pekerja, penjawat awam, usahawan, suri rumah dan lain-lain. Justru menjadi tanggungjawab semua pihak untuk memastikan amanah tersebut diurus secara telus, profesional dan berintegriti agar hak para pendeposit terus terpelihara. Kita juga bersyukur apabila usaha pembetulan dan pemulihan dapat dilaksanakan sehingga institusi umat terus diperkukuhkan serta mampu melaksanakan amanah yang diberikan dengan lebih baik demi maslahat agama, bangsa dan juga negara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, amanah bukan sahaja dituntut daripada setiap individu, bahkan turut menjadi asas dalam mengurus institusi dan ekonomi umat. Institusi yang diamanahkan mengurus harta rakyat hendaklah dipelihara dengan penuh integriti, ketelusan dan rasa tanggungjawab, kerana setiap sen yang diuruskan akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Islam sama sekali melarang segala bentuk rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa dan penyelewengan yang merosakkan kepercayaan masyarakat serta memusnahkan kesejahteraan ummah. Sebab itulah para Khulafa Ar-Rashidin memberikan perhatian yang besar terhadap tadbir urus yang bersih dan tegas membanteras sebarang bentuk penyalahgunaan amanah. Demikian juga menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memelihara harta dan wang yang diamanahkan oleh rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat
termasuk petani, nelayan, pekerja, penjawat awam, suri rumah dan para pendeposit. Segala usaha memperkukuh tadbir urus, memulihkan institusi ekonomi umat serta melindungi kepentingan rakyat hendaklah sentiasa disokong agar amanah terus terpelihara dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, undang-undang mampu menghukum bersalah, penguatkuasa mampu membanteras jenayah. Tetapi hanya iman yang mampu menghalang seseorang daripada melakukan jenayah sebelum ia berlaku. Islam bukan sekadar mengajar kita mencari rezeki, bahkan Islam mengajar kita mencari rezeki yang halal, bersih dan diberkati. Jalan menuju kekayaan tidak boleh dibina atas air mata orang lain. Sebagai rumusan khutbah pada hari ini, ayuh bersama kita mengambil pelajaran daripada intipati khutbah yang dibacakan khatib tadi. Yang pertama, harta ialah amanah Allah Subhanahu wa taala yang akan dipersoalkan bagaimana ia diperoleh dan dibelanjakan. Yang kedua, infak adalah bukti iman, manakala penipuan dan jenayah kewangan lahir apabila manusia menjadikan harta sebagai matlamat kehidupan. Dan yang ketiga, carilah rezeki yang halal, peliharalah amanah dan jadikan harta sebagai bekalan menuju akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ingatlah, harta bukan ukuran kemuliaan, tetapi amanah yang akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halal akan membawa keberkatan, infak akan menjadi bekalan menuju syurga, manakala penipuan, rasuah dan segala bentuk jenayah kewangan hanya mengundang kemurkaan. Justru jadikanlah amanah dan carilah rezeki yang halal dan setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan mendekatkan diri kepadanya, bukan sebab yang menjauhkan kita daripada rahmatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Marilah kita mensyukuri usaha berterusan kerajaan melalui projek Solidariti Wakaf Juta Al-Quran yang dilaksanakan secara strategik oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Yayasan Restu dan Yayasan Wakaf Malaysia. Projek ini bukan sekadar mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran, malah memperluaskan penyebaran risalah Islam ke seluruh dunia melalui penerbitan terjemahan dalam 30 bahasa antarabangsa, termasuk bahasa Inggeris, Melayu, Cina, Indonesia, Khmer, Tamil, Thai, Urdu, Rusia, Perancis, Jerman, Sweden, Denmark, Portugis, Greek, Nepal, Hausa, Swahili, Bengali dan lain-lain, agar lebih ramai manusia dapat memahami mesej suci Al-Quran. Pengedaran Al-Quran juga telah dilaksanakan secara berperingkat ke pelbagai negara di Asia, Eropah, Afrika,
Amerika Utara dan Oseania sepanjang tahun 2024 hingga 2026 dengan kerjasama Kedutaan Besar Malaysia, institusi Islam, pertubuhan masyarakat dan rakan strategik tempatan. Usaha ini membuktikan bahawa amalan wakaf dan infak bukan sahaja memberi manfaat kepada penerima, bahkan menjadi amal jariah yang pahalanya berterusan selagi Al-Quran itu dibaca, dipelajari dan diamalkan. Justru marilah sama-sama kita menyokong usaha murni ini dengan berwakaf dan berinfak mengikut kemampuan agar lebih ramai insan di seluruh dunia mendapat hidayah melalui kalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, wa kadzalika Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayah minal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خاذل المسلمين وعالي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. صلي فرض الجماعة ركعتين الإمام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pelaksanaan khutbah dan solat Jumaat pada hari ini dengan tajuk khutbah harta, ujian atau bekalan yang telah disampaikan oleh Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa bin Radzali, Imam Besar Masjid Putra. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya harta merupakan amanah yang dipersoalkan di akhirat kelak mengenai sumber dan tujuan ia dibelanjakan. Oleh itu, manfaatkanlah harta tersebut ke jalan kebajikan agar kita sentiasa berada di rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kini kita telah berada di penghujung siaran langsung solat Jumaat. Saya Muhammad Amrin Razikin bin Abdul Razak, mewakili kru-kru produksi siaran langsung solat Jumaat, mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan kami sehingga ke hujung rancangan. Semoga kita berjumpa lagi di waktu lain, insya-Allah. Semoga kita jumpa lagi. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.